salon kita kena komplain lagi. Cerita dia macam ni. Bulan lepas, ada seorang customer yang datang ke sini untuk colour rambut. So, dia ada buat colour rambut dan juga bleach. Tapi, bila dia balik rumah, dia dah start ada masalah kulit kepala. So, dia hantar message kepada kita punya customer service, komplain kulit kepala dia start ada keruping dan juga kelembumuk. So, bila saya dengar pasal isu ni, memang saya tak boleh terima. So, sekarang ni kita akan cari dan juga siasat kes ni sebenarnya macam mana. Hai Miss Carol. Okay, terima kasih. Awak tahu tak, selepas saya buat rambut ni, lepas tu berkuping macam tu, saya rasa macam tak yakin tau dengan diri sendiri. Lepas tu saya rasa macam malu tau, sebab saya kan free hair. Lepas tu saya pun kerja macam berdepan dengan orang juga. So saya fikir, orang cakap, pengotornya mesti orang sikit sebanyak mesti ada yang perasan. Betul tak benda tu? Memanglah tak ada orang yang tengok kan benda tu. Tapi kita punya perasaan tu. So saya macam nak marah lah. Memang saya nak marah. Tapi takkan saya nak marah je. Saya kena tanya juga kan bahagian awak kan, macam mana nak selesaikan masalah ni. So saya tak nak saya kena datang lagi sekali kat sini untuk masalah rambut saya. Sebab kita memang normal Miss, mana-mana salon pun mesti ada. Sebab setiap orang punya kulit kepala kan berlainan. Reaction dia memang akan lain. Sebab tu kalau ikutkan SOP kat sini, memang kita akan scan dulu lah kulit kepala. Mungkin hari tu kita pun ada terlepas pandang juga ke. Okay. So Miss, sebagai tanda minta maaf daripada salon kepada kami, saya bunga untuk Miss. Dan saya dengan tim nak minta maaf lagi sekali lah untuk kesilapan yang berlaku ni. Tak apa, it's okay. Okay, dan Miss Carol, saya dan tim berjanji hari ni selagi masalah ni tak selesai, Miss Carol jangan keluar daripada salon ni. Kita akan cuba sehabis mungkin untuk pulihkan balik kulit kepala Miss Carol hari ni. Okay, saya harap kali ni awak buat yang terbaik lah untuk saya punya rambut. Dia punya kulit kepala ni dalam keadaan yang sensitif sikit lah. Sebab memang ada nampak kemerahan, memang ada keruping, memang ada masalah dalam kelembumuk sikit. Jadi hari ni apa yang kita akan buat? Kita akan buatkan satu treatment scalp RF. So scalp RF ni tujuan dia adalah untuk bersihkan kulit kepala Miss ni daripada semua kulit mati lah. Yang kedua, kita juga menggunakan RF tu untuk melancarkan peredaran darah semula dekat kulit kepala sis. Kita akan tambah satu customized cool hammer, akan melegakan sikit lah kemerahannya. So kita akan start sekarang. So Miss Carol bagi saya 1 jam. Boleh? Boleh? Boleh ya? Okay. So Miss Carol, setakat ni okey tak keratin kita? Setakat ni okey lah. Pedih mata tak? Tak ada. Tak pedih ya? Ada rasa macam gatal-gatal tak? Tak ada. Tak ada. Sebab keratin yang kita gunakan dekat sini, dia tak ada